Assalamualaikum, selamat pagi, bersama saya Suhiminain. Ini adalah rakaman menggunakan webcam Logitech C920, versi yang basic saja, bukan versi Pro. Okay, 1080p 30 fps. Okay, jadi ini adalah kualiti video menggunakan Logitech C920. Kita boleh nampak sini dia boleh ada autofocus dan juga kualiti video yang baiklah. Okey, dan saya gunakan external mic di sini daripada Boya. Okey, Boya BYM1, dan juga ada satu lampu di sini iaitu Studio Light daripada JS Lightbox lah. Sebenarnya webcam ni dia punya kualiti cahaya yang kurang baik, kualiti video boleh drop sebenarnya. Jadi kadang-kadang bukan masalah daripada webcam tu sebenarnya, tapi masalah daripada pencahayaan yang ada di dalam ruang. Okey, di dalam ruang. Sebagai contoh, saya off ni Studio Light. Okey, saya off. Kita boleh nampak kualiti video memang drop teruk. Okey, kualiti video memang drop teruk, tapi dan kita boleh nampaklah dari segi dia punya ketajaman, sharpness dia memang out lah. Dan kita rasa macam webcam ni low quality pula kan. Tengok dekat spek pun ada reflection daripada monitor, tapi bila kita on balik, kualiti video tu dia lebih baik lah, dan dia punya frame rate tu pun nampak lebih smooth lah berbanding pencahayaan yang baik. Jadi sebelum kita buat keputusan webcam yang kita beli itu bagus atau tidak, kita kena tambah baik dulu pencahayaan di dalam ruang, di dalam bilik tu. Sebab kadang-kadang pencahayaan daripada lampu yang ada di dalam bilik sebenarnya kadang-kadang tidak mencukupi. Sebab tu orang ada gunakan Studio Light untuk buat konten. Jadi macam ni saya ada Studio Light, saya test lah, dan memang benda tu terbukti lah, memang memberikan perbezaan yang cukup ketat. Okay? Sebab mana-mana kamera pun hakikat dia apabila dia berada pada kondisi low light, dia memang drop dia punya kualiti. Kamera handphone pun sama juga. Tak kira lah kamu punya handphone tu kelas mid range kah, kelas flagship kah. Cuma flagship memang lagi baik lah kalau dalam condition low light kan, kalau dia punya aperture tu dia lagi rendah. Jadi saya rasa itu sajalah untuk video testing rakaman menggunakan C920. Okey, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.